sama Vietnam selatan sahaja. Tetapi semua orang Vietnam tahu masa dulu Amerika datang dekat sini untuk dia buat jahat, untuk dia jajah negara kita. Sekarang ni Amerika sudah kalah. Yang sebelah kanan kita punya ni jadinya museum untuk orang Vietnam datang nak gambar sajalah. Kalau tuan-tuan tengok kan, nampak ada yang dekat tengah air tembak-tembak tu, ada dua perempuan gambar tu kan. Dia pakai baju tu, baju Ao Dai, nama dia uniform Vietnam. Orang Vietnam nak habis tahun ni untuk dia nak pakai baju tu cantik-cantik dia, untuk nak ada gambar Chinese New Year dia orang lah. Kalau istana ni sebanyak-banyaknya yang datang ni kan, yang Mak Saleh ni semuanya American, sebab dia nak bagikan darjat dia datang dekat museum ni sahaja. Selain daripada museum ni, dia tak kasihkan rakyat dia datang dekat museum-museum lain. Dia tak nak kasih tahu ke rakyat dia itu punya zaman dia orang datang dekat sini, dia orang buat apa dalam negara Vietnam. Dia punya dragon memang champion lah. Ni yang baju hijau untuk bawa lintas jalan, warna dia akan macam ini. Tengok kan, memang dia akan standby dekat tepi jalan. Siapa nak minta tolong dia lintas, dia akan lintas, dia akan bawa lintas. Oh ni. Kalau di Indon kan, Ya. orang minta lintas, bagi duit. Oh, sini tidak. Sini memang Sana dibawa 2.000 lintas sahaja, tak payah kasih dia punya apa-apa Rp2.000. uang. Kalau bagi dia terima. Bagi dia akan terima. Tetapi Sempit. saya tidak nampak lah siapa punya bagi dia. Dia akan nampak kita punya datangkan sendiri, dia akan bawa lintas sahaja. Ajak. Ya, dia tolong Memang kerja punya. dia itu. Memang itu punya kerja dia orang. Sama lampas. Cari yang berita dan dia tak pergi semua. Vietnam ni kan baru merdeka kalau sebab 51 tahun Vietnam ni merdeka. Tetapi perang Vietnam ni baru maju dalam 15 tahun sahaja. Kalau sebelum tu kan, sebelum 15 tahun lepas, ada yang siapa sudah datang dekat Vietnam akan tak nampak Vietnam macam ini. Vietnam sangat miskin, tidak maju, tidak apa pun, tidak tak ada nampak macam-macam ini. Sebelah kiri ni ada street food. Kalau tuan-tuan nak datang street food ni kan, safe lah location dekat sini. Pada hotel, kalau nak jalan kaki sampai dekat sini, lebih kurangnya dalam 10 minit lah. Kalau jalan slow. Kita kalau lumai sini, hotel kita hujung sana, akan straight satu jalan je sampai dekat istana. Nampak istana di sebelah sana. Sebanyak-banyak juga saya nampak orang nak jalan kaki pai sini untuk nak makan makanan Vietnam. Makanan Vietnam ni kan ada dua jenis sedap. Satunya dekat tadi di airport, dia orang nampak tu kan, banh mi. Banh mi tu orang Saigon ni sangat suka. Mereka sangat suka nak makan banh mi. Pagi-pagi tu kan kita tengok semua tepi-tepi jalan dia orang jual banh mi tu sahaja. Banh mi ni kalau siapa nak rasa di atas app Grab, dia ada, sebab dia dekat dengan hotel juga. Tetapi kalau nak pergi situ beli kan queue sangat panjang. Lebih baiknya beli atas app Grab sahaja. Dia orang tulis banh mi Huân Hoa, HOI. Tengok. Berselisih lagi oh. SWM. Sorry, kejap lagi lah saya tulis, saya bagi kat Cindy. Siapa nak order, kopikan nama tu, letak di atas app Grab saja. Sangat sedap banh mi Vietnam, itu satu. Yang keduanya makanan sup Vietnamese beef noodle. Sebelah hotel je. Hotel kita sini, dia punya sini, sebelah hotel je. Dia ada jual pho, Vietnamese beef noodle, pho. Sejauh. Siapa punya boleh makan daging lah, boleh kena rasa makanan tu sangat sedap. Makanan famous di Vietnam. Lepas tu Vietnam kita punya, kalau datang dekat Vietnam ni, nanti balik kawan akan tanya, kamu dah minum kopi Vietnam dah belum? Jangan bilang sama dia belum minum tau. Kena rasa kopi Vietnam. Kalau siapa punya tak pandai minum kopi pun juga kena rasa kopi Vietnam. Dia tak pahit sangat, dia sedap, dia manis, dia rasa lemak-lemak. Kalau nak beli buat kenangan untuk atas yang tidak guna halal tu kan sangat sedap. Kalau untuk bagikan kawan-kawan yang halal tu, dikurang sikit rasa sedap dia. So kopi Vietnam ni yang sedap akan yang no halal. Nah, sampai
Ini sebelah kanan ni Bentar Market ni. Tampak kena pandai tawar menawar harga ni. Jangan tak tawar. Dia tidak masuk. Nanti saya beritahu di kampung dalam untuk orang ingatkan jalan pasir. Dua komando ke market. Ni. Dia ingatkan tempat tu kan. Betul. Lepas tu dia tengok sebelah kiri ni, nampakkan bangunan tinggi-tinggi tu. Bawah tu Saigon Center. Lepas depan Saigon Center akan Saigon Square. Nanti di hotel saya akan tunjuk jalan diorang mai sini. Sini ada satu dekat lorong tadi tu ada satu base kasut kopi ori. Memang ni kat sini ada. Sama dengan original tau, tapi RM80 sahaja. Skechers lembut, tak keras. Sekejap lagi di hotel lah saya tunjuk tonton. Untuk tahun baru kah? Dia nak Chinese New Year nanti. Tu baju uniform Vietnam tu 4 orang dipakai tu. Tapi tersalah satu dipakai payung Jepun pula. Áo dài. Đi lâm bay dengan dia orang. Oh, orang tahu kita ano. Lancong. Ini bus. Tengok bas saja dia tahu. Lagi nak sampai di hotel sudah. Depan sana belok kanan sampai hotel. Avanti tu sana. Ano po siya already driving mama. Perbaikan kita tahu baik nga sama-sama hati-hati. Memang tiada parking oh, kalau diorang di sini. Tiada parking. Mana ada orang parking ni siapa tidak tahu. Sigo basikal motor sudah tinggal motor. Ada siapa nak tukar duit ringgit kecil, nak senang shopping tak? Saya ada banyak duit ringgit kecil. Kalau nak tukar nanti boleh tukar sama saja. Kalau beli kan orang bilang RM10. Ah. Kalau mau duit kecil. Boleh tukar sama saja. Nah, Turun di sini tu. Mele Street. Ya, sebelah kanan ni Malaysia Street. Bagi akan tak nampak dia macam Malaysia sangat, tapi malam nanti sama Malaysia punya street. Tu, Toronto tu kak. Rule latihan itu, Karena dia Nampak spa saja terus Arwal Tinan. rule latihan itu. Sini belakang dia pula hotel. Ini na Mele Street. Ini kan hotel kan. Ini na siya Mele Street. Pag hindi ito bentan. Boleh pergi jahit baju. Sini Mele Street tu ada tu 2 hari siap. Bukan 1 hari saja kah? 2 hari juga? Boleh lah 2 hari lah. Ini hari lah pergi. Commander. Ah, okay.